Hampir 95% daripada wang di Malaysia sebenarnya tidak wujud secara fizikal. Ia hanyalah nombor-nombor di dalam sistem komputer yang dicipta oleh bank-bank swasta. Selama ini, kita tidak ajar bahawa bank mengambil wang yang disimpan oleh pelanggan-pelanggan mereka dan kemudian meminjamkannya kepada kita. Ini bukanlah yang berlaku selama ini. Bank negara sendiri mengakuinya di dalam dokumen yang mereka keluarkan. Contohnya, apabila bank memberikan kita pinjaman perumahan, mereka tidak mengambil simpanan orang lain. Mereka mencipta wang baru dengan menaipkannya ke dalam akaun kita. 95% wang di dalam peredaran dicipta dengan cara ini oleh bank-bank swasta, bukan oleh kerajaan. Jadi, apabila mereka meminjamkan kita 300,000 contohnya untuk membeli rumah, wang itu tidak wujud sehinggalah kita menandatangani perjanjian pinjaman tersebut. Mereka kemudiannya menaipkan saja dalam sistem komputer mereka dan wang baru pun wujud. Kita pula terpaksa bertegus lumus menghabiskan 30 tahun membayar balik pinjaman tersebut dengan hasil kerja kita yang sebenar. Ini belum lagi ditambah dengan 900,000 riba yang juga terhasil dari sistem yang sama. Jadi kita semua bekerja keras hampir separuh dari usia kita ini untuk membayar balik wang yang dicipta secara magic di dalam komputer pihak bank. Ia seolah-olah seperti seorang yang mencetak wang monopoli, meminjamkannya kepada kita dan menuntut kita membayarnya semua dalam bentuk wang emas. Mereka hampir tak menanggung risiko, kita yang tanggung semuanya. Jadi amatlah penting untuk kita semua memahami bagaimana sebenarnya wang dicipta. Kerana apabila kita sudah mula mengetahuinya, kita akan melihat keseluruhan sistem monetary ini daripada sudut yang berbeza. Dan ketika itulah segalanya akan berubah.